Pelakon-pelakon saya bersama Zul organizer untuk Cadat Tonton ni, dan Abang Zaini, Hafiz daripada Kulai, dan Faris, dan saya lah. So 5 orang ni hari ni kita nak turun candat dekat Mersing. Sekarang berada di Teluk Buih, JT Teluk Buih InsyaAllah. Saya tak pasti nama tekong siapa, nanti kita tengok. Alright, jumpa nanti. Alright guys, Assalamualaikum, selamat petang-petang. Hari ni saya turun candat. Setup yang saya akan gunakan ialah rod daripada Fizori White Thunder 817, reel daripada Twin Power 2500, mainline ialah Soul 15, leader daripada Zenith 12 LB. Ni setup saya. Saya akan gunakan 2 mata candat, dan bawah sekali ialah twist, candat twist lah. Candat twist ni semua daripada Duel. Yang baru ni kita tengok dia punya perkesanan dia macam mana. Yang ni 75 gram. Nanti dah siap, nanti saya tunjuk balik. Bye-bye. Alright guys, so candat yang saya akan gunakan ialah kod daripada Duel kod 15 dengan kod 28 lah, yang dikatakan menjadi killer pada tahun 2025 ni. Dua ni. Kod 28 ni ialah kod baru sebelum ni tak ada. Dia super blue glow. Glow dia warna biru. Warna biru. Alright, so kita pasang dulu. Kita pasang kita punya rig setup. Ni saya letak dekat atas, lagi satu tu kita letak kat bawah lah. Oops, hui, janganlah jatuh dalam laut. RM37 tu sebiji tu. Alright, so dah siap. Macam ni lah rig setup kita. So kita try tengok. Size 75 gram. Macam ada. Tengok. Macam ada. Alhamdulillah. Strike yang pertama. Kod 28. Tara kumpau guys. Saya dah tak kumpau hari ni. Alhamdulillah. Kod 28 memang menjadi kali ni. Ke 15. Oh, ada lagi strike. Mantap. Mantap. Menekan. Bagi line drag sikit. Ada lagi. Menekan. Bawa belanja. Drag belanja. Alhamdulillah. Sotong yang kedua, kod 15. Mantap guys. Alhamdulillah, sotong yang kedua. Nampak guys, bila kita guna swivel macam gini, dia tak berbelit. Tali tak berbelit. Itu kelebihan bila kita pakai T-swivel yang boleh pusing macam gini. Nampak? Jangan saya try pusing, susah pula pusing. Panjang sangat dia. Dia tak berbelit. Saya gunakan 2 rod kiri dengan kanan. Sini pun ada juga. Mantap. Nice. Weh, 2 ekor guys. Mantap, double strike guys. Mantap lah. Kod 28 cun. Kod 15. Ini bukan kod 15. Ini kod apa saya dah tak tahulah kod apa. Tapi kena jugalah. Mantap. Bila arus lembut macam ni, kita gunakan setup rig yang panjang tu lebih baik sebenarnya. Dia jadi action dia lagi cantik bila arus macam gini. Arus tak rosak laju. Okey. Semoga bermanfaat. Ni kita tajuk. Satu kita tajuk. Satu kita main. Kita maksimumkan kita punya potensi strike dan dapat banyak. Macam ada.
Ini kan. Ada ke tak ada ni? Oh, ada. Ada. Alhamdulillah. Wait, kod 28. Hui. 28 lagi. 28. Dah 1 2 3 4 5. Oh, alhamdulillah strike. Ui. Mantap. G stop. Dia akan ambil. Sebenarnya mancing sotong ni lah adalah mancing yang agak mudah. Kita tak perlu susah-susah banyak teknik. Oh, dia makan twist. Oh, ini kasar. Dia makan candat twist. Daripada duel lah, RM40. Bukan 40 gram, RM40 dia makan. Alhamdulillah. Strike lagi. Alhamdulillah. Berbelit dah. Dia naik ke atas tadi. Mantap, kod 28. Dua-dua dia ambil lah. Mak kau ni. Alah, dah boleh main. Sotong dia. Torak sudah keluar. Mantap saiz dia guys, tengok. Besar-besar, mantap. Yang ni padu. Menekan guys. Menekan. Macam jenggot sado ada tadi. Wuih. Sotong besar. Mantap saiz. Kod kalau 28. Nice guys. Mantap. Ni kita cari. Saiz-saiz ni kita cari. Mantap. Okay guys, kalau kita nak bagi sotong kita fresh, jangan direct kena ais. Masukkan dalam plastik dan ziplock macam ni. Lepas tu baru letak dalam ais. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Okay guys, mantap. 11 ekor. Boleh lagi isi. Nanti dah penuh baru kita letak ais. Ada. Ada seekor yang tersesat di sini. Sikit je. Dia ni kat ujung je, sikit je. Baik naik juga. Mantap. Generator itulah dihidupkan, menandakan waktu sudah hampir malam. Itu
Pandai lah teko. Pandai korek. Pandai dia ambil. Power siap. Cangkuk power. Woi, pop. Kena aku. Power siap dia tarik. Dia aim tu tepat. Power. Power. Respect lah. Bukan senang kau nak buat tu. Terus ambil. Woi, besar. Woi, besar 2 ekor. Sekejap Sekejap Woohoo, 2 ekor guys. Mantap. Woi, kena aku dah buat dia. Hitam lah spek aku. Spek gua hitam guys. Mantap guys, kena 2 ekor. Nampak hari ni panjang sikit. Jadi alhamdulillah dia ambil. Dia percikan. Okey, turun lagi guys. Dia ni kosong. Oh. Okey. Dua. Lagi cangkuk. 2 ekor lagi ya. Double strike. Mantap. Bawah naik sikit. Alhamdulillah dapat. Banyak siot. Alhamdulillah. Nak hidup. Ada guys. Lekat. Tajuk tu lekat. Baru. Apa ni? Power ya. Hup. Naik lagi. Tak menang tangan siut time maghrib. Tak menang tangan guys time maghrib. Balik makan. Tak tahulah korang dengar ke tak. Janji ada. Kecil ke besar belakang cerita. Janji dia sotong. Road daripada Fizori tak pastilah korang dengar ke tak. 817 multi purpose. Candat boleh, aku buat bottom pun boleh. Alhamdulillah. Strike lagi. Yang ni kasar. Merah. Lawa tuan-tuan color. Lawa color dia.
Mantap. Oi, oi, oi. Mana rekan-rekan? Oi. Rek luar ni torak, torak. Torak, torak, torak. Rek luar, guys. Makan. Makan. Besar. Jahat main namu. Jahat main. Ni makan. Tak besar kot. Comel saiz. Comel pun sotong deh. Double strike. Woohoo. Double strike. Padu. Road Missouri, guys. Mantap. Dah lock. Tersangkut ke badan dia. Kat badan dia. Mungkin dia tengah jalan-jalan. Cot. Mantap. Right. Dapat rasa dia duk tu. Wah, kau tengok kalau makan ke dasar. Torak guys saya. Mantap guys saya. Makan ke dasar. Dua strike. Apa strike? Dah lepas dah. Bagus. Ada. Alhamdulillah ada. Jatuh dia ambil balik. Dia ambil balik guys.
Pokok 28. Ah, 28. Oh, ini power ni. Double strike ke apa ni? Oh, double. Double strike. Oh, torak siap bawah tu besar baik. Besar. Bawah tu besar. Patutlah berat ni. Nampak guys. Besar guys. Badu saiz. Badu saiz. Badu mantap. Aduh, menekan siap. Luar drag. Padu ni padu. Luar drag baik. Padu. Penat. Double strike juga ni aku sini. Double ke single? Oh, double. Padu. Besar lah yang bawah tu. Besar. Cangkuk bang. Besar. Alhamdulillah. Woi. Mantap guys. Torak dia besar siul. Patut keluar drag. Nah. Sampai ke lengan tau. Dia makan ni dual punya pemberat sinker. Terus strike lah turun. Padu. Tak berhenti. Baling yang sana sini strike. Baling yang angkat sini strike. Mantap guys. Double tak? Tak double. Double. Double strike lagi. Double strike guys. Double strike lagi. Yang kalau yang kat bawah-bawah ni potong dia kasar saiz dia. Jet sikit. Stop. Kacak. Terus ada nampak. Baling, kejap, strike. Double juga ni. Luar drag ni. Penat. Ada rehat awal lah ni. Mantap. Lemang siap. Lemang guys. Alhamdulillah guys. Ni hasil kita daripada pukul 6 sampai 6 ke 7 lah. 2 jam. Dah penuh dah satu.
Wow. Saiz dia padu. Kalau yang pada so ni padu. Kiri kanan. Kau tolong dulu bang. Sangkut. Sangkut Sangkut tak? Ya tengok. Dah boleh. Stop. Cepat. Stop. Mantap. Rabut. Alamak, rabut pula. Ada. Oh. Tumpang guys, tumpang. Barang baik. Tumpang guys, tumpang. Barang baik. Ha? Kan? Oh dia? Kau makan apa? Duel. Tak ada, ni mesti ada benda lain. Tak ada, aku tak makan benda lain. Aku makan duel. Kau apa? Ha? Tengok kasut kau kocek dia. Tak ada, aku makan duel. Oh. Tak tong depan bang. Ha? Tong depan. Oh, tahun depan. Ni air. Oh, salah lah ni. Kau ni nak menunjuk kan sebenarnya. Dah, aku nak packing. Tak, kau nak menunjuk apa sebenarnya dia? Nak packing. Tong dekat depan aku punya. Jadilah. Proses nak packing guys. Alamak, tak nampak. Tapi gelap. Kasar. Mantap. Ui, basah siap. Alhamdulillah.
lemah-lemah. Alhamdulillah. Harus potong. Spot ni dalam sikit, jadi aku tukar candar twist aku. Yang ini 75. Aku tukar saiz 94 gram. Harga dia RM44 guys. Kalau kena cukai, menangis. Menangis sudah tanpa berlagu. Harap tak kena cukai lah. Puli tak ada apa-apa lah. Harap-harap lah. Dia masih ada twist. Tak. Dia masih ada. Sangat. 15. Wow. Mantap. Ini bos size guys. Padu. Torak. Yosha. Menekan siap. Double strike ke apa? Oh, dia power sekali. Patutlah menekan besar lah tu. Besar. Mantap. Besar baik. Mantap baik. Padu. Menekan padu. Padu menekan dia. Menekan torak. Ya, kalau tak torak dia sampai badan ni. Besar baik. Aku dah cakap kalau tak ada torak je. Ada tak yang naik? Ada yang tak naik. Aku dah ikut dah. Tak ada naik. Double ni torak. Tak double ni torak. Oh, torak. Besar. Ada yang nak ganti ni, tak ada naik-naik pun. Ada naik. Bisa aku naik guys. Yes. Berjaya. Berjaya, aku dah terror. Mari sini. Besar baik. Mantap baik. Alhamdulillah. Padu. Okay guys, sekarang pukul 12.45. Kita makan Maggi dulu. Chef dia Zul. Maggi sotong fresh daripada laut Maggi kari dengan sotong. Okay, jom. Bismillah. Taruh. Ada. Alhamdulillah. Standard duel 28. Mantul. Tahun 2025 mantul dia. Sikit je guys. Sangkut sikit je. Alhamdulillah. Sangkut sikit saja. Baik ada. Kod 28 lagi. Cukup
Glow. Torak. Besar. Torak. Mantap. Rekod. Memang. Kau tengok. Torak dah keluar guys. Torak tu dah keluar guys. Masuk 28 lagi. Torak. Alhamdulillah. Lemang. Mantap lemang. Kod 28. Well. Tak ada ni, jangan turun candat. Alright guys, ni dia. Saya turun trip selit di Teluk Buih, Mersing bersama Tekong Ali. Kita turun candat daripada 5 petang malam. Ini hasil dia guys. Di bulan gelap. Bulan gelap guys, bukan bulan terang. Ni dia guys. Mantap. Ada berapa paket ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bersama dengan ada ikan polo sikit, ikan selah. So, itu sajalah trip hari ni. Terima kasih banyak guys. Thank you very much. Gila lah makan sotong guys. Sotong goreng tepung 2 kilo sotong goreng tepung. Sotong sambal. Pagi-pagi dah makan nasi lemak Orang ni betul lah. Nasi lemak, sambal sotong dan sambal goreng. Jemput guys. Bismillah.